YouTube, welcome back to my channel. Okay, so hari ni intro aku atas motor lagi. Hari ni aku nak test V Gombak. Okay, V Power Motor ada invite kata silap aku semua customer V Power Motor lah join ride hari ni. So brand Aveta, model apa pun tak kisah, tapi brand Aveta. Kita orang akan ride daripada V Power Motors di Gombak ke Klang. Dekat sana ada event rasmi motor baru lah, test ride motor baru brand Aveta. Lepas tu adalah event sikit-sikit. Okay, so aku sekarang on the way ke V Power Motors di Gombak dulu. Nanti sampai apa-apa aku update. Alright guys, tapi sebelum tu yang mana belum subscribe channel aku lagi, macam biasa, jangan malu-malu, jangan segan, please subscribe channel aku. Okay, tinggallah komen apa-apa, so aku boleh improve aku punya vlog aku. Okay, so macam biasalah, subscribe, like, share and comment. Okay, aku on the way dulu, nanti aku update. Cuaca agak elok guys hari ni. So hope cuaca kekal macam ni lah ya. Pergi ride ni, ride hujan-hujan ni tak best. Yang panas lagi better lah, walaupun berpeluh ke apa. Hujan nanti berkicau. Bunyi ya. Okey, letak air bagi parkingan. Boleh oh. Letak air bagi parkingan. Okay guys, dah sampai dah dekat V Power Motor. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat V Power Motors di Gombak. Kita pasang sana. Sekarang ni masih tengah tunggu orang lagi. Tunggu peserta-peserta yang lain datang. So nanti dalam pukul 9.30 ada briefing. Lepas tu baru kita jalan. Tadi dah minum sekejap dekat sana tadi. So sekarang tengok motor-motor yang ada kat sini. Dia punya apa? Sporty, nampak sporty. Oh, dia berapa? 300? 28 berat. Oh, lebih kurang. Oh, Smart lah dia punya tu. Meter smart. Space dia ha. Bunyi dia tinggal. Ini 250. 250. 350. Oh, lagi besar. Oh. Ini lagi sedap. Ini lagi sedap. Betul cakap. Bunyi ni memang lagi. Ini berapa on the road? Yang sudi untuk sertai konvoi kita pada hari ini. Okay, kalau ada yang tak kenal lagi, nama saya Aim. Saya sebagai content creator dan juga share sikit sini lah. Right. So ada beberapa benda yang saya nak sampaikan sebelum kita sampai kat sana nanti. Yang first, kita punya destinasi adalah dekat Dewan Convention Bukit Raja kat Kelang nanti. So kalau boleh, sis kita ada group, minta share live location, set untuk sejam je. Lepas sejam habis. So in case kalau ada apa-apa macam terlepas daripada group ke apa, kita tahu location masing-masing ada kat mana. Okay.
Okay guys, so sekarang kita dah start konvoi kita nak ke Klang. So sekarang kita susul jalan dulu. Nanti apa-apa aku update masa ke semasa lah ya. Alright, so jom kita jalan dulu. Sekarang berhenti dekat Shell Jalan Duta, Shell Tol Jalan Duta sebab sekarang ni ada nak tukar isi minyak. Lepas tu baru kita sambung balik jalan, okey? Depan sana. Bang. Depan. Depan sana. Saya ikut traffic light tadi ke? Ya. Aduh. Ingatkan sebelum lepas ni tengok macam okey cukup ni. Alamak. Okay guys, dah sampai dekat Klang event hari ni lah. So sekarang kita nak pergi ke tempat door gift. Okay guys, tadi dah bukan isi lah untuk lucky draw, dah isi nombor telefon apa semua. So next event tak tahu buat apa ni, kita round-round tengok lah. Dekat luar ni boleh test ride. Tengok motor apa yang boleh test ride. Oh, Aveta ada scrambler lah. Aveta ada scrambler kan? Sisi berapa ni? 250? 250 scrambler Aveta VTM VTM. Mula demak pun dia tak keluar. Itulah macam Yamaha scrambler, Yamaha Merah scrambler. Okay. Merah hitam putih. Kat dalam tu ada orang apa sound check sebab ada konsert juga tu jack gitu. Nombor 125. Motor apa ni? Oh, motor. Wah. Ini nak menjelik kereta tak boleh ni. Oh, ini ada jual merchandise. Ada banyak. Oh, t-shirt. Oh, ini kain jersey ya? Kain jersey. Sedap juga kalau pakai. Sepang tu? Sepang Malaysia Grand Prix. Ni berapa ni?
Okay guys, untuk vlog aku kali ni sampai di sini je. Aku pun nak gerak balik. Cuaca macam tak mengizinkan. So aku balik dulu lah. Okay bang. So video kali ni sampai di sini je. Sekarang aku dah nak on the way balik. Cuaca pun tak apa nak elok sekarang. Tengok macam putih. Aku hujan ni. Dah lah aku kerja pukul 4 ni. So aku gerak dulu. So you guys yang mana belum subscribe lagi channel aku, please subscribe, tekan butang loceng, tinggallah komen apa-apa. Okay, so see you guys next video.